Okey, boleh kita sambung balik hari ni. Dengar, okey? Dengar kan? Dengar Ya. Ada. Okey. Suria, okey. Okey, kita bincang ni tajuk bengkel haba. Okey, sejam lah kan. Lepas tu kita buat kelas kan. Okey, kita tengok dulu formula haba kan. Formula untuk tajuk haba, kita ada formula ni. Ini formula yang besar, 3/4. Ni formula 3/5. Jadi cikgu nak bincang formula tajuk haba lah. Formula tajuk haba iaitu yang ni. Boleh tak? Boleh Jadi kita tengok ni. Lagi sekali lah. Q ni apa? Tenaga haba. Ya, Q ni tenaga haba. Okey. Q ni ada dua tau. Dalam elektrik pun ada Q. Apa Q? Q apa? Tak ingat apa? Quantity charge. Charge flow. Charge flow. Charge. Quantity of charge. Apa unit quantity of charge? Tak ingat kau? Kolom. Dia pakai Q juga dia pakai Q. Kalau kamu tak faham, dia pakai Q juga. Jadi quantity haba pakai Q. Jadi lagi satu quantity of charge. Charge apa tulis ni? Charge. Tulisan teruk tu. Kira Jadi unit quantity haba apa? Apa unit haba? Ya, Joule. jual lah tenaga kan. Habis senang lah, tak payah tanya lah. M, G, SIM. C apa? Ya, specific capacity. Theta. Ya, perubahan suhu, change temperature. L besar, nombor 2 tu. L besar nombor 2 ni. L apa? L besar ni apa? Ya, apa dia? Ya, latent heat. Dia bahasa Inggeris dia latent heat. Haba pendam. Latent heat, haba pendam. Dan P yang nombor 3 tu apa? P yang nombor 3 tu. P nombor 3. Pressure, takkan pressure kot. Ni P apa? Ni kerja jaga ni P apa? Tak tahu. Tak ingat basic ingat Power. Power kuasa pemanas rendam. Q equal to PT. Q equal to PT. Okey, P yang nombor 4. Nombor 4. Apa dia? Ni bawa pressure. Jagalah pressure. Kamu kena belajar macam ni boleh tahu Pressure V besar. Ya, volume. T, tahulah kan? Apa dah? Temperature. Siapa lagi T besar? Siapa pakai T besar ni? Siapa pakai T besar lagi? Tension. Tension Tension of the wire. Itu dah. Ni formula dia. Okey, tengok unit pula. Unit untuk tenaga apa? Joule. Ni senang je lah kot Mungkin jawab lah. C ni mungkin ramai tak tahu kot. C apa? Joule. Joule kg -1. Lepas tu? Darjah Celsius. -1 lagi. Inilah kan? Darjah Celsius -1. Okey, theta apa unit? Darjah Celsius saja darjah Celsius latent heat. Ya, darjah Celsius juga. Haba pendam. Pendam maksudnya suhu tak ada Jadi apa? J kg -1. Faham Dia tak ada ni. Okey, P tahulah apa dah? Power watt. Pressure PA Pascal. Isi padu MQ. Suhu darjah Celsius atau Kelvin lah. Biasanya kalau Kelvin ni kita pakai untuk yang ni lah. Yang rasa 56 ni lah senang. 56 ni kita pakai Kelvin
Kelvin. Yang ni semua boleh pakai darjah Celsius. Boleh pakai nak tukar Kelvin macam mana? Tak tukar tak apa. Yang ni tukar tak tukar tak apa ni yang ni kena tukar dua ni. Nombor 56 kena tukar dalam Kelvin. Tu penting ni Kelvin. Tak tahu kan tukar kan? C kepada Kelvin kita akan tambah 273. Kata balik kita akan tolak 273. Itu cara dia Boleh Okey, nombor 1 dia dalam tajuk specific heat capacity, muatan haba tentu. Nombor 2 tajuk apa? Latent heat. Ada L besar, latent heat. Nombor 3 apa? Heat supply by immersion heater. Faham? Haba yang dibebaskan oleh pemanas rendam. Heat release lah. Heat release Okey nombor 4 apa? Banyak tak tahu ni. Cikgu tanya sekolah lain boleh jawab dah ni. Apa dah? Cikgu mau pergi sekolah lain ni. Apa ni? Ni ada 3 ni Tak minat kot fisik ni PVT. Siapa duduk atas ni? Boy. Sini apa? Charles tengok TV ni. Okay, Lusat. Ni ejaan betul Okey. Jadi yang keempat tu untuk hukum boy. Sebab dia ada PV je P dengan V Nombor 5 nombor 5 TV TV lah Charles. Nombor 6 dah tentu G Lusat. Ejaan kena betul Kita kena tengok betul lah. Okey boleh Banyak juga tak tahu ni tengok ni. Masih macam tu juga Sebab dia cakap tajuk target SPM Tajuk ni target keluar. Okey tajuk yang target keluar cuba target ni latent heat. Yang peti ais tu. Lepas tu ada graf yang keluar. Soalan berak tu dah cantik dah tu Soalan dia ada ni. Boleh lah soalan dia. Okey. Kita dah bincang tentang formula. Okey, formula haba tadi. Okey, kita pergi pada ni lah. Q MC theta ada formula dia lah. Dah ni lah. Dah ni. Dia tak tekan ni. Q MC theta. Yang ni kita tahulah Asalnya kamu dah pandai kot ni tapi kita go through lah Okey, Q MC theta. Pertama sekali kita tak ada pecahan, no fraction dah. No fraction. Okey, tanpa pecahan memang tak adalah kiri kanan. Kiri ada apa nama tu? Kiri ada Q, kanan ada MC theta. Betul? Jadi tak ada pecahan lah tu maksudnya Okey, yang kedua kita letakkan ni lah, faham lah. Kanan, kiri laki, kanan perempuan. Boleh? Ni. Jadi biasanya soalan akan tanya ni lah. 3 perempuan lah. Okey, jadi soalan pertama dia kata boleh kahwin berkala terus, tak boleh kahwin berkala songsang. Boleh faham Apa hubungan C dengan theta? Berkadar songsang. C dengan boleh Rafi C dengan apa? C ni perempuan, theta perempuan tak boleh kahwin berkadar songsang. Okey, sebab jadi dia jadi satu jawapan yang bagus lah Kamu kata C tinggi, theta rendah. Maksudnya kalau muatan haba tentu tinggi, perubahan suhu rendah. Janganlah jawab lambat panas Kalau kamu nak jawab boleh, itu alasan kedua. Ada skema tu tak berapa cantik dah tahu Kamu buat cerita muatan haba tentu tinggi, perubahan suhu rendah. Itu sebenarnya cara dia. Ini soalan yang pasti tanya lah. Okey, soalan ni pun ditanya hubungan di antara jisim dengan theta. Berkata terus ke ada songsang? Songsang. Apa dia? M. Okey, maksudnya bila jisim tu sikit, perubahan suhunya tinggi.
kalau kamu nak masak Maggi, kan? Nak bagi cepat masak. Betul tak? Cepat masak, cepat panas lah kan? Jadi kamu perlu masak air yang banyak sikit. Air yang sikit. Jadi peningkatan suhu yang tinggi. Jadi inilah contoh dah boleh kan? Itu contoh. Kita dah nampak lah. Okay. Jadi hubungan Q dengan M. Tengok. Berkadar terus. Bila besarnya objek tu, banyak haba dapat disimpan. Itu maksudnya kalau banyak. Contoh air yang banyak dapat menyimpan haba yang banyak. Itu antara aplikasi dia lah. Okay, okay, faham ke ni? Faham tak? Okay, faham? Okay, tunggu teruskan yang berikutnya. Relax saja kan? Formula dah buat kan? Tips hukum dia. Formula apa? Tips formula apa? Okey, ni tips formula kan. Dalam hukum, banyaklah hukum gas, hukum banyaklah kan. Ni PV per T ni asas dia lah. Kalau hukum Boyle, apa yang constant? Apa yang constant? Ya? Temperature. Jadi bila temperature constant, kita tutup temperature tu. Jadi dia jadi PV. Tak? Jadi tutup jadi PV, jadi P1, B1, B2, B2. Ada contoh. Ini tips formula lah kan. Sama juga dengan ni, hukum Gill set. Apa yang constant? Ya, V. V kan? Jadi tutup V tu, jadi P per T. Jadi P1, P1, P2, P2. Ini kaedah dia kan. Okey, ni pula. PV per T. Ini tahulah. Ini tutup pressure. Hukum Charles dia tutup pressure. Jadi V1 per T1, V2 per T2. Boleh kan? Tutup. Okey, ni dalam tajuk, kita share sikit lah. Tajuk hukum prinsip Pascal. Prinsip Pascal kan. Jadi prinsip Pascal apa yang constant? Pressure. Sebab apa? Ya, pas. Pressure adalah sama. Ingat kan? Senang ingat tu, pressure adalah sama. Jadi sama P tu kita tutup. Tak? P tu kita tutup, kita tinggal F per A. Tak? Jadi F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Boleh tak? Ni dia punya ni lah. Okay, kan? Okay, yang ni pula. Wah. Wah ni isi badu kan? Apa wah ni? Rasanya kamu tahu dah. Isi badu ni biasanya ada berapa banyak kan? Kalau kita kira bentuk silinder ni kan? Ni bentuk silinder. Isi padu ni kita kira apa? Luas permukaan ini pi j kuasa 2. Betul tak? Kan? Kira apa tu? Darab dengan tinggi. Darab dengan tinggi. Boleh faham? Wah. Jadi sebab yang kita malarkan apa sini? Apa kita malarkan sini? Dalam prinsip Pascal apa kita malarkan? Pressure dah habis dah cerita dah ni dalam formula ni. Apa dah? Apa kita malar? Ya, volume kita malarkan. Jadi dalam prinsip Pascal kita malarkan isi padu. Faham isi padu dimalarkan kan? Dia ada dua tempat. Satu induk, satu yang slave lah. Main dengan slave. Tak apalah kan? Yang utama. Piston utama dengan piston yang kedua. Yang bekerja piston kedua kan? Okay. Lukislah sikit. Dia piston. Ni kan. Tak pandai dengan lukis lah kan. Ni. Nampak tak? Ni piston pertama. Ni yang pertama. Ini yang kedua. Jadi bila kita tekan ni ke bawah, isi padu ni akan berkurang. Betul tak? Yang bertambah isi padu sini. Yang berkurang ni sama dengan yang bertambah ni. Tu maksud isi padu malar. Jadi isi padu malar. Jadi kita dapat formula isi padu malar apa jadi? AH. A1, H1. A2, H2. Dah. Terlindung lah. Boleh kot? Boleh faham lah kan? Saya padam lagi kot. Ada padam-padam sikit lagi nampak. Dia padam ni. Okay kan? Okay, ada soalan tak? Tak ada kan? Boleh kan? Senang kan? Senang je ni. Tak ada masalah lah.
Okey, kita teruskan. Ni saya santai dululah. Okey. Itu tips formula hubungan formula ubah KN ni apa ni? Ada tak? Okey. Ni contoh lagi lah. Kita boleh guna contoh PT sama dengan MC theta. Apa sebenarnya PT sama MC theta ni sebenarnya apa? Ya, Q sama dengan PT. Q juga sama dengan MC theta. Maksudnya haba yang dibebaskan oleh immersion heater. Seorang je ingat. Pemanas rendam. Immersion heater sama dengan haba yang haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap oleh air. Okey, katakan kamu panaskan air ni air kan. Kamu guna immersion heater. Ni immersion heater kan. Jadi haba yang dibebaskan immersion heater sama dengan haba yang diserap oleh air. Boleh? Boleh kan? Ada yang memberi, ada yang menerima ni kan. Faham? Ini memberi, ini menerima. Okey kan? Jadi cikgu nak tunjuk apa dia punya ni formula lah. Tanpa pecahan je, betul. Pemboleh ubah hubungan PT MC theta. Ni kita bincang tadi dah kan. Tapi dia lain sikit, ada PT di depan tu kan. Letak dah lelaki perempuan siap. Nampak kan? Tak ada pecahan. Hubungan T dengan theta apa? Berkadar terus. Okey kan? Apabila masa bertambah, theta akan bertambah. Ya, bila kamu panaskan air itu terlalu lama, suhu semakin bertambah. Betul kan? Logik lah kan? Okey, itu dah. M dengan theta berkadar berlangsung. Ni kita masak Maggi tadi lah. Boleh? Nak masak Maggi, masak sikit. Air sikit. Supaya peningkatan suhu tinggi. Air sikit kan? Okey, ni formula tekanan P equal to H rho G. Okey, boleh kan? Jadi tanpa pecahan, tu laki perempuan, hubungan H ni apa? Kedalaman. Kedalaman dengan tekanan. Jadi apa hubungan dia? Berkadar, semakin dalam, semakin tinggi tekanan. Semakin dalam, semakin tinggi tekanan. Kenapa tinggi? Sebab berat air tu menekan kamu. Kamu semakin dalam, berat air daripada atas menekan kamu. Itu sebenarnya. Okey, hubungan P dengan rho. Apa dia? Berkadar terus. Maksudnya kalau kamu duduk dalam air, katakan air kan, ni ada apa tu lah, ni air kan. Ni kamu, kata kamu berenang lah dalam ni. Kalau kamu berenang dalam air fresh water, air tawar, okey, kamu rasa tak stres sangat. Tak ada pressure, tak rasa telinga kamu sakit lah, senang macam tu Tapi kalau kamu berenang dalam air laut, telinga kamu rasa sakit sebab tekanan lebih tinggi. Tu maksud dia lah Okey, ni formula ni kita cerita tadi dah. Apalah hubungan P dengan V berkadar songsang laki-laki boleh P dengan T berkadar terus. P dengan T berkadar terus. V dengan T berkadar terus. Itulah. Habislah tu. Dia punya cerita dah. Boleh ke? Saya cikgu bentangkan yang formula yang ada kat sini je lah Okey, tidak. Hukum nanti kita bincang Okey, kita buat soalan boleh tak? Jadi target kita tahun ni kita buat soalan analisis sikit. Lepas tu kita buat soalan yang berkaitan lah. Ini yang buat hukum gas dulu lah yang baru, gas baru nak buat apa badilah muatan haba tentu ni. Boleh? Pernah buat? Nak baca soalan kena jaga, jangan banding gambar kot suka-suka Tengah belajar dia suka banding gambar. Tengok soalan baca betul-betul soalan pertama, apakah dimaksudkan dengan what meaning of temperature? Apa? Temperature apa? Temperature apa? Ni tak baca ni Orang baca tu jawab sekejap je. Ya, darjah kepanasan satu objek.
Itu je. So, sebab tu bagi buku tu hafal. Ha. Ni kamu tak hafal juga. Lepas tu kamu nak sama je. Serang kan? Ataupun apa? Dia ada dua. Satu darjah degree of hotness. Satu lagi. Itu apa? Average kinetic energy. Ini dalam hukum gas. Purata tenaga kinetik. Satu molekul gas. Satu objek boleh. Satu jasad boleh. Okay, ataupun ni degree of hotness. Ni degree of hotness. Satu lagi average. Kalau tanya definition, biasanya pelajar buat degree of hotness. Degree of hotness, degree of coolness pun boleh. Gantung pada kamu jawapan lah. Okay. Darjah kepanasan, darjah kesejukan. Boleh? Kesejukan. Panas, duri lah. Ni saji turun lah. Okay, okay, tengok sini jangan lupa bila jawab soalan ni, jangan lupa ada formula. Boleh? Ada formula. Dia kata sini mana ni? The diagram show the initial temperature X before being heated by emission heater. Okay. Diagram ni show the final temperature after. Jadi kita tahu ini adalah ini A, belah kiri A kan? Kita kena buat macam ni Sini A, ya A, sini B. Boleh? Dua radas yang berbeza Yang ini adalah before, sini after. Faham tak? Jadi kamu kena tengok betul-betul lah Adakah ni hukum gas tajuk ni? Dah tahu hukum gas senang Adakah gas terperangkap ni? Tak ada kan? Tak ada, bukan hukum gas. Jadi 4, 5, 6 ni mungkin tak pakai lah formula ni Mungkin tak pakai, mungkin terpakai formula ni. Tengok ni ada PT kan? MC theta boleh buat. Ada boleh jadi formula ni. PT sama dengan MC theta. Kalau kamu nampak ada ais batu pula dekat sini kan? Dengan air. Jadi PT sama dengan ML. Boleh faham? Boleh faham tak? Tu cara dia nak faham Okey, jadi teruskan 10 minit masa dipanaskan. Dua-dua dipanaskan 10 minit after 10 minutes kan? Jadi kita tahu T ni formula kita guna ialah PT sama dengan MC theta. Kenapa ML tak ada pun ais? Boleh tak? Boleh faham? Ini untuk satu fasa, one phase. One phase. Boleh? Kalau ML ni untuk two phase. Boleh Sebab ML latent maksudnya temperature is constant. Sebab tu tak ada theta situ. Boleh ke Boleh tu dia. Okey, tak apa. Itu kita pergi ke konsep tengok apa yang nak tanya. Okey, soalan ni senang je Dia kata sini. Kita compare the initial temperature mass before being heated. Belum panas lagi. Dan kita tengok temperature, kita tengok thermometer. Tengok thermometer ni. Thermometer ni. Okey, nampak? Nampak ada lebih tinggi ke atau sama? Okey, tak nampak tak nampak tak apalah Sebenarnya sama. Sama kamu tak nampak sangat Okey, sebenarnya ketinggian dia sama Kita rasa kat sini sampai sini. Jadi kat sini sampai sini. Cuba tu tak zoom elok Oh, tak nampak sangat dekat sini nampak. Boleh Jadi kita kata temperature dia sama Okey, mass pula macam mana mass? Mass diagram A higher than B. Higher than B. Mass ni tinggi, mass ni rendah. Nampak? Jadi macam manipulated variable lah ni. Kita ubah dia mass kan? Okey. Jadi baca lagi. Bandingkan kenaikan suhu. Final temperature. Cuba tengok. Sini. Temperature sampai sini sebab kamu tak nampak. Sini temperature sampai sini. Nampak tak? Mana temperature yang tinggi? D. Jadi kamu kata sini kenaikan suhu kan? Rise ni jadi theta lah. Theta dia adalah tinggi, theta dia adalah rendah. Sebenarnya ni adalah final temperature. Ni T1. Ini T1 after. Ini
TO, original. T asal. Jadi theta tu sama dengan apa? Theta tu sama dengan T1 minus TO. Boleh faham? Tu maksudnya Okey, jadi kita boleh jawab soalan lah. Bila kamu dah baca, kamu tengok ni dulu, kamu cuba letak ni baru jawab. Tengok, yang ni ada dua bahagian, A dengan B. Okey. Soalannya, tengok sini. Okey. Yang pertama. The initial temperature. Jawab, the initial temperature diagram 11.1A state. Okey, tulis macam kan. Boleh tulis macam ni, tapi cikgu galakkan kamu tulis Sameh. Orang Paris je kan. Sameh, boleh? Same. Boleh tak? Itu dia. Itu markah yang pertama. Okay, markah yang kedua dia minta mass of liquid X before being heated, diagram 11.8 more than. Jadi mana satu yang ni? Nak tanya mana satu yang mempunyai apa nama tu? Mana satu yang sesuai untuk masak Maggi? A ke B? A ke B? B? Lambat dah makan Maggi kamu. Jadi nak masak Maggi tu bila A ke B? A ke B? Nak cepat masak Maggi? B lah. B lah. Okey, tengok ya B. Asalah aku dikorek tengok sikit. Okey ni markah yang kedua. Boleh Itu dia Jadi nak masak Maggi, pilihlah B ni. Air sikit, ayur sikit, cepat sikit masak. Kamu dah lapar. Kan? Okey, nombor dua. Kenaikan suhu. Tu kan? The rise in temperature of liquid X. Liquid X kan? Diagram 11.2A less than. Okey kan? Okey, apa yang kamu nampak yang dekat sini yang constant? Apa yang kamu nampak yang constant? Power. Ya, power sama sebab kita guna same immersion heater. Lagi apa? Masa, okey. Lagi? Apa nampak yang sama lagi? Kita balik pada formula dia. Power. Formula apa tadi? Apa? Power. Power betul lah. Okey, formula dia apa? PT sama dengan MC theta. Power sama. Betul tak? Sebab kita guna same immersion heater. T sama. Dia kata selepas 10 minit. Betul tak? M sama tak? Tak sama. M jadi manipulated variable. Dia ubah mass. Boleh? Okey, C sama tak? Kenapa C sama? Mana tahu air? Dia tak tahu air pun? Ya, dia bagi cecair X. Air tu lah, cecair X. Okey, cecair X. Theta dah berubah. Ni responding variable. Nampak tak? Tiga ni jadi constant variable, ini jadi manipulator, ini jadi responding. Kamu kena tengok macam itulah. Okey Tiga markah. Okey, soalan yang seterusnya. Kamu kena lukis je tadi lah. Yang tadi terlukis elok tadi kan. Yang ini apa itu juga tadi? Ini adalah mass dia tinggi, ini mass dia rendah kan. Ini theta dia rendah, theta dia tinggi. Boleh tak? Tadi kan. Okey, soalan dia kata state the physical quantity must be constant. Apa yang constant tadi? Apa yang constant? Power times paling tepat C lah. Jawab C dia tepat jawab C. Okey, tapi jawab yang lain pun masih boleh terima lah tapi paling tepat C lah Okey, ada kata relate the mass and rise in temperature. Betul yang jawab?
When the mass increase, the rise in temperature decrease. the rise in temperature decrease. Ingat kan, bila dia minta relationship, kita hanya tengok satu gambar saja. Faham? Kita cuma tengok satu gambar saja kan. Kalau dia minta ni. Kalau banding baru tengok dua gambar. Dua gambar tu lah. Okay, sudah. Isim bertambah, kenaikan suhu berkurang. Boleh? Bertambah berkurang Tak boleh jawab. Boleh jawab inversely proportional. Boleh jawab tak? Tak boleh. Tak boleh dah sekarang Jangan jawab Jawab macam ni. Macam hipotesis. Okey, yang malah tadi apa? C malah. Apa? Q pun boleh ke? T pun boleh. P pun boleh. Boleh terima lah. Tapi paling tepat C lah. Lepas keluar gitu lah. Tu. Kita bulat ke keluar bulat. Boleh Okey, ni contoh soalan ni lah. Soalan teknik ni lah Okey, kita jawab soalan ni boleh tak? Kita buat soalan terus lah aku dalam lah. Kita buat soalan ni. Okey, soalan ni panggil soalan memahami Tadi soalan banding gambar tau. Kalau periksa nanti jangan jawab ni terus. Kamu jawab soalan yang banding gambar dulu. Banding gambar 5, 6, 11. Seperti jawab nombor apa? 7, 8, 9, 10 yang aspek hasan. Jawab tu dulu. Lepas tu baru pergi soalan ni. Soalan ni soalan yang dianggap, bagi cikgu anggap susah juga lah. Susah tu apa? Soalan ni banyak songel sikit lah. Dia mekanisme Okay, susah sikit Jadi kita jawab soalan ni. Okay, macam mana dah? Kita jawab ni, kita jawab lah Jawab. Okay, dia kata sini. Heat from the sun, heat up the sand, fish and sea water in the same period. Maksudnya, T sama. Same sun. Betul tak? Matahari yang sama, same apa? Same power. Kecuali lah yang ni dipanas oleh matahari lain. Boleh lah kan? Same sun, same power. Boleh tak? Same time. Masa pun sama. You found that the sun keep heat faster. Nampak? Ni kita bagi jawab ni. Heat up faster ni. Cepat panas. Boleh? Dia jadi satu perkataan macam ni tau. Okey, kita kena tukar. Heat up faster ni maksudnya apa? Mana change in temperature high. Macam ni. Kamu nak tukar ayat ni juga change in temperature is high. Atau high change in temperature then sea water. Jadi maksudnya ini berlaku pada sand. Sand theta dia tinggi, maksudnya sea water theta dia rendah. Formula Q equal to MC theta. Ataupun kita kata PT sama dengan MC theta. Mana yang malah? Time power. Time. Boleh? Math ni kita anggap sama lah kot Okay, C lain. Sebab C pasir lain pada C water. Boleh Okay, jadi sebenarnya respon manipulated dia lah ni lah. Ini manipulated variable dia. Ini jadi responding variable sebenarnya. Nampak? Jadi ada 4 markah, jawab ada 4 point. 4 point Jadi nak jawab dia macam mana? Jawab apa yang ada kat situ Ya, jawab yang apa yang ada, yang kamu dapat kat sini tu cara jawab dah Sebab dia tu terang kan. Dia tu jelaskan terang dia lah kan sama lah Okey, pertama kamu kata specific heat capacity sun small. Ada tak cikgu buat tadi? Ya, ada sebenarnya, tapi cikgu nak kalau ni T rendah, C dia rendah. Ini C dia tinggi. Kita dah ada ni. Ini markah pertama dia. Faham? Tapi jangan tulis ni pula. Tulis ni tak apa markah dah. Ini untuk kamu punya rujukan. Faham jangan lupa tengok formula juga soalan ni. Formula. Kok kamu lupa Okey, yang kedua. Haba yang dibekalkan sama. Same heat. Sebab matahari yang sama, time sama, jadi Q yang sama. Q yang sama. Same matahari.
Boleh? Ini markah 1, ini markah 2. Nampak? 2 markah dah. Lagi apa? Lagi mana jawab? Time same tak boleh. Sebab ada ni lah. Kalau C is different. C different. Boleh. C of C Dia tak boleh cakap macam tu kan. Tak boleh cakap different. Kita cakap more than ke less than tu jawab macam tu kan. C of C water is more than. Tu boleh. Macam tu kan. Jadi kita guna, dia tu cakap, kamu cerita tentang formula pun dapat markah. Itu untuk skema ni. Dia bagus sikit lah dia tahu untuk guna nak solve, guna formula ni. Lepas tu kamu kata hubungan dia kan. C, kalau C tinggi, C kecil pula ya. C kecil, kenaikan suhu, theta rendah. Tinggi. Cikgu mudah ni lah. Okay kan. C rendah, theta tinggi. Okey, jadi maksudnya pasir ni dia punya C dia rendah, theta tinggi. Ini berdapat. Kamu kata relationship between C dengan theta. Kamu boleh berkadar songsam boleh. Apa nama tu? Apa gitu? Apa nama tu? Yang kamu kata hypothesis pun boleh hypothesis pun boleh Okey jadi kamu kata untuk pasir theta dia lebih tinggi. Sebab soalan tanya apa? Jelaskan kenapa pasir lebih panas. Jadi kamu kata pasir C rendah, theta dia tinggi. Sebenarnya itu jawapan kita. Tapi kamu teranglah lebih sikit bersame ni kan. Maksudnya kamu terangkan apa yang keluarkan semua segala-galanya. Boleh keluarkan segala-galanya ada dekat kamu. Okey ke? Okey. Itu dah. Ini yang berkaitan dengan dia lah. Markah 1, 2, 3, 4, 5 lah. Boleh Okey, ada 5 markah 5 markah yang perlu kamu jawab lah. Boleh? Okey tak? Okey. Okey, jawab soalan ni pula. Soalan rumah. Senang je ni Rumah ni senang sangat lah Cikgu dah banyak kali terang. Dekat whiteboard kita pun ada tulis tu. Tengok kalau kamu tengok tu. Jawab soalan ni dia kata sini house with the green building concept. Green building concept. Lepas tu that give a positive impact climate. Ni tak apalah semua ni okey lah ni umum sangat lah Jadi dia nak apa sebenarnya? Dia kata concept suggest the material design to increase the ventilation. Jangan tengok okey, ventilation ni tukar jadi apa? Ventilation ni apa? Airflow. Airflow increase the airflow boleh. Airflow boleh Airflow in out, in and out in and out. Ataupun kamu boleh jawab the convection. Convection perolakan increase the convection. Okay to ensure the temperature is not high. Macam tu kaya ni. Change temperature low. Dia kata change temperature is low. Theta is low. Boleh? The proposal must include the tadi material. A specific heat capacity. Ni yang pertama. Material. Type of material. Ada untuk wall, roof. Ada dua benda ingat Jangan buang masa Ada wall dengan roof. The number of window. Design. Nampak tak? Jangan tengok buku lagi kot. Senang je ni. Jadi ada 10 markah. Jadi ada 10 markah. Kita ada berapa aspek ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 aspek, 7 alasan sebenarnya. Tapi kena ingat dia untuk wall dengan roof dia. Dia penting, kita bagi dua, wall and roof. Okey, kita balik pada konsep kita jualan tadi pula. Ada logam dan bukan logam. Dia tak? Logam dan bukan logam. Logam maksudnya dia adalah
Pengalih, conductor. Penebat kot. Bukan logam, penebat. Boleh. Jadi pengalih C tinggi rendah. C rendah. Theta tinggi. Ni C tinggi, theta rendah. Boleh tak? Ada situ kan? Jadi ni kan, Q per T. Q per T maksudnya kadar aliran haba. Rate of heat flow tinggi rendah? Tinggi. Ni rate of heat flow dia adalah rendah. Jadi kamu nak jawab ni je. Jawab ni je lah. Dia kan dia cakap dah. Jawab lain juga. Nak cakap apa kan? Okay. Jadi kita tengok suggest the material use. Suggest the material. Apa yang bahan yang kita jawab ni? Material. Tapi ingat, material untuk wall, material untuk roof. Dah dapat dua markah kan? Pertama kita pilih material, apa dia bagi spesifik ikut soalan ni kan? Spesifik capacity untuk dinding. Nak tinggi ke rendah? Tinggi. Kan? Alasan dia? Low change in temperature. Okey, kamu boleh jawab C apa? Tidak tinggi, low change in temperature. Jangan untuk dia lambat panas dah, boleh faham kan? Lepas tu rate of heat flow is low ataupun dia adalah insulator. Jadi ada 3 alasan. Bila kamu jawab ni, yang lain dipakai. Bila kamu jawab yang ni, ini lain dipakai. Ada macam tu. Senang gitu kan? Okey, tinggi. Reason dia, tengok nampak? Ni boleh lagi lambat panas kan? Kenaikan suhu yang rendah, theta, lambat panas. Ni kalau tulis juga, tulis suka hatilah kan? Kamu memang suka tulis lambat. Kamu buat kerja pun lambat, elok tulis tu. Okey, lambat panas. Penebat. Tulis penebat. Nampak? Ada semua kan? Nak tulis lagi, poor conductor. Itulah penebat. Betul? Dapat tak? Ini baru dinding. Tapi dia tanya roof. Kamu copy and paste, tukar ini jadi roof je. Boleh faham? Dapat markah. Ini markah 1. Ini markah 2. Markah yang seterusnya, kita copy and paste saja. Nampak? Kita tukar jadi roof saja. Bumbung je. Alasan yang sama. Alasan yang sama. Dapat dah 4 markah. Kucing. 4 markah. Dia jagalah. Okey kan? Di balik kucing lagi lah. Okey boleh Jadi ada 4 markah. Ingat nanti kita bawa keluar. Untuk ini. Okey ni. Yang berikutnya. Jenis bahan yang digunakan. Tadi cikgu cerita je ni kan. Jenis bahan, kalau kamu tahu jenis bahan, tak tahu je nak. Macam dia tahu konkret tak boleh, yang tak tahu je nak. Kamu tulis apa? Tulislah. Jangan. Buat dia. Buat tak ada. Buat kalau kamu tulis salah. Kenapa salah? Ini dalam konteks apa? Faham? Kalau konteks daya gerakan tu tak apa. Konteks apa tu tak boleh buat jadi salah. Apa dia? Apa dia? Kalau tak tahu juga apa? Kalau tak tahu bahan tu? Kita tulis penebat. Penebat tulis penebat. Okey kan? Itu dia. Jadi tulis tak tahu tulis penebat. Penebat. Alasan dia yang semua tu. Nampak? Pada aliran haba yang rendah, kenaikan suhu yang rendah. Nampak? Boleh tak ni? Boleh. Jadi kamu jawablah. Ada lagi tak nak jawab? Muatan haba tentu yang tinggi. Nampak? 3 benda ni ya jawab. Kalau dia bagi ni ada penebat. Satu lagi penebat. Ini baru jenis bahan untuk dinding. Kalau tulis konkret pun tak ada masalah. Kalau konkret, kamu tambah lagi sini penebat. Okay, Ini baru dinding, kita pergi pada bumbung pula. Sama juga. Tulis je penebat je ni, alasan yang sama. Nampak tak? Tadi 1, 2, 3, 4 ni markah 5. Markah 6, markah 7, markah 8. Jangan jadi penyakit juga lah. Jawab simple lah. Cikgu ajar ikut je. Okey, bagi yang tahu tak apa tulis seramik. Ni bukan logam sebenarnya. Seramik, styrofoam, asbestos, batu bata. Semua ni adalah non-metal. Bukan logam. Bukan logam tu je pilihan dia.
Clear? Senang je kan? Okey, dah ini cerita yang ni. Okey ni. Mana pula ni? Dia minta dia kuning lah. Okey, reka bentuk rumah. Dan juga kita bincang lagi. Bentuk rumah apa? Kita nak banyak tingkap. Tu soalan bilangan tingkap. Saya reka bentuk dah rumah. Kau boleh buat atap tinggi, boleh kan? Atap yang tinggi, macam tu lah. Atap tinggi, tu jawab. Rumah yang ada lubang. Rumah yang ada lubang kan? Jawab macam tu kan? Okey, tengok sini. Lubang yang banyak. Lubang yang banyak, alasan dia apa? Siapa jawab? More airflow. More airflow ataupun increase the ventilation. Boleh? Increase ventilation. Tak ada dalam soalan. Increase the air convection. Heat convection. Tu boleh. Tukar ayat tu kan? Tukar kan? Apa boleh mengalir. Cakaplah banyak lah. Banyak sikit kan? Sebab ni pun banyak. Ini konsep ruang kan? Banyak. Kena cakap banyak kan? Boleh? Banyak haba boleh mengalir. Haba boleh mengalir masuk dan keluar lah. Kalau haba mengalir masuk, main apa lah semua masuk. Bila nak keluar kan? Haba tidak terperangkap. Boleh keluar lah maksudnya. Dia banyak udara masuk, meningkatkan perolakan. Ini di-adjust daripada perkataan ventilation tadi. Increase ventilation jadi increase convection. Boleh tak? Boleh. Nampak tak kan? Ataupun konsep ruang. Banyak lubang, more heat in and out. Kenapa tu? Okey, ni reka bentuk. Reka bentuk dia apa? Tingkap yang besar. Alasan yang sama juga. Copy and paste. Jangan malas sangat buat macam ni. Seperti di atas. Faham? Tak mau tak boleh jangan macam tu kan. Itu tak dapat markah. Malas sungguh tu kan. Dah lah markah tak banyak. Lepas tu nak buat video lagi. Kenalah dengan result pun nanti kan. Bagilah tu betul lah. Dah boleh jawab. Ini dengan dapat makan banyak buat. Itu malas pula. Malas minta ditolong lah. Dapat isa lah kan. Okay ni. Tingkat yang banyak kan. Boleh lagi. Tingkat yang banyak. Alasan yang sama. Boleh? Boleh. Ni cara jawab dia lah. Cara jawab dia. Tu kan. Ni markah dia. Nampak tak? Ada alasan yang sama. Banyak kali berulang. Nampak? Jadi paling selamat guna ni kaedah cikgu ajar ni. Dengan konsep ruang. Tahu? Banyak haba keluar dan masuk. Banyak tingkap, banyak haba keluar masuk. Banyak lubang, banyak haba masuk dan keluar. Apa dia banyak apa? Tingkap besar, banyak haba. Itu. Senang ya. Yang sutanya kamu jawab. Nak jawab juga ayat kamu tu. Bangga dengan ayat kamu tu. Okeylah Okey, kita ni lah. Kita berhenti dekat soalan ni. Ya, kita soalan lain pula. Berapa Jadi kita sambung lagi lah. Cuba satu soalan. Ni apa kali? Okey, kita buat ni. Tadi kita dah buat soalan banding gambar rumah tadi kan. Okey, kita buat soalan yang berikutnya iaitu ni. Soalan bantal pemanas lah. Boleh tak? Buat macam kan? Untuk buat tu. Kita buat kan? 11. 7 abad ni lah. Itu soalan ni. Okey, kita buat soalan banding gambar lah. Boleh tak? Banding gambar lagi. Soalan biasanya soalan pertama AA dia akan tanya definition. Sebab itulah cikgu suruh kamu hafal. Tapi kamu tak nak hafal juga kan. Cikgu tak boleh tolong lah. Kamu tak tolong diri kamu kan. Dia tanya kamu tak hafal Tapi kalau vocab BI cepat kamu hafal. Maksudnya minat tak minat dah Dia tak minat kita cakap apa Semua tengok BI dia bercacah apa tahap dinding nak kena result. Okey dah. Okey, dia kata what meaning of heat? Of energy. Ya, satu bentuk tenaga, form of energy. Boleh? Tulis energy je pun boleh, tak ada masalah. Malas sangat energy.
Tu malas. Boleh kan? Okey, soalan pertama definition. Ni soalan bandingkan gambar. Nampak? Kita baca soalan ni. Soalan ni pula dia kata diagram show two identical. Nampak? Maksudnya power sama lah tu P and Q. Different field quantity of water. Nampak tak? Ada P. Jadi tengok ni P bawah P. Ni Q, ni Q. Nampak sama jugalah. Kita asingkan ni before and after. Betul tak? Ni before, ini after. Okey boleh jawab P dengan Q. Kalau tak nak jawab darjah, jawab P dengan Q boleh Okey, dia kata sini capital P release steam after 5 minutes. Maksudnya kalau suhu awal ni kita beri contoh dalam 30 lah. 30 lah. Okeylah 30 darjah Celsius. Ini pun 30 darjah Celsius. Agaknya dah keluar steam ni berapa suhu dia? Tinggi lagi. Berapa? 60. 100. Steam sebab boiling. Boiling 100. Ni ada 100. Kamu kena faham macam tu Yang ni maksudnya less than 100. Tapi melebih lah Dia tahulah. Itu kena ada idea begitu Steam maksudnya dia dah jadi ni. Okay, dia kata by using the diagram, compare the mass. Tengok mass, tengok ni level mass kan. Nampak kan? Dia nak pasal PD kan lepas tu heat supply. Heat supply dia macam mana? Ya, sama sebab dia kata dua-dua panas dalam masa berapa minit ni? 5 minit. Sini sebelum selepas 5 minit kan? Rise in temperature. T lagi besar. Ya. Kita tak nampak. Dia tak letak temperature kan? Tapi kita nampak dia punya ni. Faham? Berapa rise temperature untuk P? 70. Ya, theta dia lebih kurang 70. Ni kita letak nilai lah. Kita letak nilai dia lebih kurang dalam berapa 60 lah Jadi theta dia berapa? 30. Nampak tak? Jadi tak rise in temperature. Mass tadi kan? Mass dia kurang. Mass dia tinggi. Nampak tak? Itu cara jawab soalan ni Tapi jangan lama sangat jawab. Kalau boleh jawab terus Okey, dia kata mass adalah P less than mass Q. Jawab P dengan Q pun tak apa. Tak ada masalah. Ada pelajar dia jawab mass diagram 5.1 modern apa hal itu masalah kan. Baca betul lah soalan Kita tengok mana before after Memang banding tapi tengok banding apa. Dia banding terik ke, banding gambar ke, gambar tu before and after. Boleh faham Okay itu salah lah. Okay, heat supply same heat supply sama. Ya ke? Ni rise temperature tak jawab lah rise temperature P more than Q. Tinggi sini less. Okay, lepas tu heat same. Boleh jawab kita rabur sikit lah Ni markah 1, ni markah 2, ni markah 3. Okay ke? Ada 3 markah kan? Banding. Lepas ni apa? Hubungan. Ni nombor 11 dalam periksa. Periksa ni nombor 11. Ni format lama nombor 9 lah. Okay soalan lebih kurang je sama je Okay, soalan nombor 2 dia kata relationship between mass and rise temperature. Mass M, rise temperature adalah theta. Jadi apa? When mass is lower, the setting temperature is higher. Ya, bagus. Jawab macam tu tak boleh tulis directly proportional ini tak boleh. Direct inverse proportional. Inversely proportional tak boleh jawab Jawab straight the point. Tambah jisim kurang suhu. Ini macam. Tak boleh jadilah jawab elok sikit lah. Apabila jisim bertambah, suhu kurang. Buat ayat elok sikit ni. Ni tambah jisim macam apa. Okay.
Okey, dia kata ni state the physical quantity constant. Okey, apa yang constant? Power. Yang paling Specific tepat. capacity. Ya, bagus. Specific heat capacity, C. Wah, lepas tu, and dia kata relationship between mass and The rise of temperature. Ni dah jawab dah dah kan. Dia C lah Jadi jawapannya specific heat capacity. Okey, boleh? Ini contoh lah. Specific heat capacity. Okey. Kita teruskanlah soalan. Okay. Boleh faham kan? Itu cara nak jawab soalan ni. Biasanya jawablah soalan ni. 5, 6, 11. Kita jawab soalan apa? Tadi kita jawab soalan ni. Ya. Soalan ni. Betul. Okey, lepas tu kita cuba jawab soalan rumah pun kita jawab dah kan? Rumah ni pun kita jawab. Okey, kita jawab satu soalan lagi boleh Soalan cawan bertutup. Cawan bertutup. Okey Ni bersih okey dah. Okey, soalan dia kita tengok sini cawan bertutup. Ni last lah untuk kita punya kelas online. Kita tutup lah Okey Lepas tu kita buat ni lah kalau ni ada masa kan. Okey, soalan dia dia kata diagram show a leaded cup. Ada D2 ya. DI-nya ya. The cup is not suitable to maintain the temperature of hot drink for a long time. Nampak tak? To maintain the temperature. Jadi nak maintain kita kena guna logam ke bukan logam? Bukan logam. Jadi balik pada dua benda tu kan. Logam, dia punya tips senang. Logam bukan logam. Boleh kan? Lepas tu C, logam, betul penebat, pengalih. Besi tinggi, theta rendah. Q per T. Apa? Q per T rendah. Betul? Q per T rendah. Ingat ni, kena ingat ni Ini adalah penebat. Penebat bukan logam. Boleh? Kalau logam sebaliknya. Okey, ada 10 markah Jadi ada 10 aspek, 10 alasan. Tapi jangan buat itu, kita jawab lebih. Ada 12 ke aspek, 12 banyak kan? 5 aspek, 5 alasan kan? Atau jawab 7 aspek, 7 alasan. Okey dah, kita stop. Janganlah buat sampai macam itu jawab. 22 aspek, 22 alasan. Apa hal sangat tu? Tak payah buat, yang penting kamu rasa dah makan penuh, stop. Boleh Stop. Okey, tengok aspek yang dibagi dekat sini, ada bagi aspek dah. Ini maintain the long time, say the characteristic. Ada. Material of the cup. Insulator. Of the cup. The lid. Ada pecah dua, bagus. Material cup, material of the lid. Pecah dua material cup apa, material lid apa? The method to keep the drink. Ni. Bolehlah vacuum tu, tapi kena tengok macam mana jawab dia Okey balut dengan kain tu apa jawab. Tapi itulah. Nak jawab tu biarlah yang susah sikit lah. Dia bagi ciri-ciri dia susah sikit. Dia bagi ni ciri-ciri bahan. Sebut nama bahan pun okey. Okey, tak banyak dia bagi Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Tak banyak lah Material of the cup. Kita pilih polystyrene. Sebut nama. Ataupun penebat. Selain daripada ni. Banyaklah jawab ni. Memang jawapan dia banyak. Tapi cikgu ajar apa? C tinggi, Q peti rendah. Lagi apa? Change in temperature. Tak ada kat sini Tak ada change temperature, tak ada lah sini. Boleh juga change temperature kalau kamu jawab. Jawab 3 ni cukup. Kalau ada jawab lain terpulang lah. Saya nak juga jawab apa terperangkap. Tulis je lah. Tapi dah jawab 3 ni dulu. Boleh Itu cara dia. Okay, melting point. Tengok. Material. Melting point Jadi kita tengok kita tak terfikir melting point apa. Macam mana kita nak fikir, kita kena buat. Buat satu. Ciri-ciri melting point dia high. Apa alasannya?
Does not met easily. Ataupun kamu kata tempat tinggi apa susah nak ambil kan? Susah nak ambil jadi susah melebur. Melebur apa? Susah untuk menukarkan pepejal kepada cair. Boleh faham? Susah tu maksudnya apa? Suhu yang tinggi untuk menukarkan. Ya, faham? Okey. Susah lebur. Not easy to melt. Boleh tak? Ni boleh terima lagi lah. Ada easy yang boleh terima, ada easy yang tak boleh terima lah. Okey, ni 1, 2, 3, 4. 4 markah. Okey, ni baru dia punya ciri-ciri bahan lagi lah. Apa lagi ciri bahan dia? Specific heat capacity. Ada yang bagi tak kat sini? Ada bagi dalam soalan ni? Dia minta ciri bahan saja. Nampak? Fikir sendiri. Ni yang letih ni. Jadi kamu tulis spesifik yang tinggi, reason dia? Ya, boleh kan? Lambat panas. Ini tulis kemudian. Tidak mudah panas. Tulis kemudian. Tulis low change in temperature. Boleh tak? Maka. Okay. Boleh kan? Boleh. The colour of cup. Dia fikir colour. Okay, sekarang kita nak dia apa? Nak dia supaya dia tak apa? Tak serak apa. Jadi kita nak ya putih. Alasan dia nak pan. Nampak tak? Itu dia punya ni. Cuma kita tak tahu je dia punya aspek ciri dia. Kamu kena hafal ni saya kita cuba bagi Okey, dah habis lah. Ni material of the cup. Yang nanti kita ulang lead je. Boleh tak? Boleh. Ulang Jadi kalau tengok kalau ciri-ciri ni kita ada melting point, takat lebur, C, color, macam mana nak ingat ni? Ni name, nama. Nama TLCC. Name TLCC. Boleh tak? Boleh lah TLCC. Name TLCC. Macam mana ni? Ni. Kenapa cikgu rasa perlu benda ni? Sebab kadang-kadang kamu tak terfikir benda ni. Betul tak terfikir kan? Dia jawab biasa, apa ni? Nanti kita cuba tengoklah macam mana yang sesuai. Ada kaedah sesuai bagi tahu lah. Kamu tak tolong langsung cikgu lah. Kalau cikgu lama dia bagi tahu. Cikgu ada kaedah ni. Saya dah ada kaedah. Senang ingat cara ni. Ada cara senang ingat. Cikgu bagus ni. Cikgu guna. Tapi yang ada berhemah ni lah dia punya ni. Yang carut apa. Tak payahlah. Carut tak payah. Okey, lead pula. Method of lead. Kita ulang balik. Sama. Nak tulis polystyrene. Reason. Ulang balik. Nampak? Ulang balik Method. Dia mana jawab dah? Untuk berapa? Dia boleh juga jawab ni. Melting point of lead. Boleh jawab juga. Specific capacity of lead. The color of lead. Boleh jawab. Boleh je. Boleh. Tapi dia nak cepat method. Method dia apa? Kita balut dengan kain kan. Tutup dengan kain. Ya. Kain. Kain apa? Bukan logam. Jadi balik pada yang atas. Boleh tak? Boleh tak? Cegah haba persekitaran itu tulis je. Tak ada masalah. Sejauh ini. Boleh tak? Boleh Okey, ini contoh dia. Nak jawab dalam ni. Sebenarnya lebih dapat. Dapat markah lebih lah. Itu dia. Itulah. Itu dia. Itu. Banyak Tengok dia bagi alasan dia banyak. Lebih daripada satu Okey, nampak reject tak? Reject balut dengan aluminium cawan untuk orang beruang ke? Ada beruang, tak apalah. Untuk ruang untuk apa? Beruang. Ada duit Okay. Cawan seperti termos. Okay, tak boleh Ini kamu tak selesaikan masalah. Kamu kata cawan itu. Maksudnya dia sudah ubah suai. Dia suruh kamu tukar cawan. Faham? Itu maksud dia. Itu jadi reject tu. Sebab tu reject Okey. Nampak tak? M12. Lebih pada ni kita boleh dapat. Jadi kau boleh dapat markah lebih pada ni.
Tapi kalau skema dia bagi sampai M12 je lah. Dia kedekut sikit lah. Tapi boleh tak nak jawab lebih Sebab dia bagi dua. Itu penting. Material dengan apa tadi? Link. Penutup dia. Okey Okey, boleh ke? Boleh. Nah, okeylah cikgu ingat kita stop dekat sini lah untuk rakaman. Okey lah. Berapa orang tu? Berapa orang tu? 14. Tak aman. Okey, minta tulis nama dekat ruangan mesej. Cikgu ingat kita stop kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop lah kawan. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu.